Waalaikumsalam. Baik. Sila baca doa elok. Zuk ni fahaman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, tolong duduk semua orang. Baik. Okey, sebelum ni anda semua dah belajar pasal apa? Dakwah terbuka, dakwah tertutup, hijrah apa? Hijrah ke Habsyah. Dan hari ni agak-agak kita nak belajar pasal apa? Kalau ke Taif, sebab apa awak kata ke Taif Fatihah? Sebab apa? Ni mesti sebab awak tengok yang ni kan? Baik. Baik. Tengok ni. Ni peta negara apa adik-adik? Arab Saudi. Berdasarkan kat sini, hari ni kita belajar mengetahui apa? Baca? Mengetahui kisah dakwah Nabi. Dekat mana? Ke Taif. Okey, bagus. Ni ada gambar apa ni? Peta apa ni? Arab Saudi. Orang Arab. Ni apa? Taif. Okey, awak cuba berlakon sebagai orang awak dakwah dia ajak pergi mancing tu. Nampak? Ini dakwah yang diterima. Kalau dakwah yang tidak diterima macam mana? Tak nak. Nampak tak? Itu diterima dan itu tak diterima. Macam itulah suasana orang berdakwah. Orang terima, orang tak terima. Faham tak? Faham. Okey, insya-Allah. Kenapa Nabi pergi ke Taif? Untuk berdakwah. Berdakwah. Okey, bagus. Awak pula. Bila Nabi sampai ke Taif, apa orang Taif buat dekat dia? Balik batu. Baik je. Tapi Nabi doa apa dekat doa? Doa semua masuk Islam ke kena azab Allah? Masuk Islam. Masuk Islam. Okey, bagus. Azra, ada apa-apa soalan? Tak ada apa-apa soalan. Mana je? Ya, tengok terus. Dan sini. Apa? Okey. Bagi. Aku maaf. Bukan. Okey, kita terus sebelum kita habiskan. Okey. Baca malaikat mana? Malaikat mana yang ni balik gunung dekat Taif? Malaikat apa? Okey, terima kasih. Siapa teman Nabi dekat Taif? Zaid bin Harisa. Ni pula. Ajak. Kebun apa yang Nabi jumpa dekat Taif? Kebun buah anggur. Awak pula. Ni apa dia? Kenapa Nabi Zaid ke Taif? Kenapa? Nak berdakwah. Okey. Sini. Okey, rumah tu awak buat dan awak siapkan. Okey, itu awak akan buat kemudian. Sebagai penutup pada hari yang mulia ini, hari ini kita semua dah belajar pasal kisah dakwah Nabi ke Taif. Nabi ajar kita apa? Kesabaran, ketekunan dan yakin. Hari ini orang Taif masuk agama Islam. Seluruh orang Arab Saudi masuk Islam. Dulu dia orang Islam ke tak Islam? Tak, kafir. Dulu dia orang kafir. Semua ada, lepas tu baru masuk agama Islam. Okey, bagus. Ada apa-apa soalan sebelum saya tutup kelas? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita sudahi kelas ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Aj. Itu kerja rumah awak. Subhanallah.